Assalamualaikum semua, selamat kembali dan selamat datang ke channel Runner Tour. Kali ini saya bawa anda ikut perjalanan saya di Kuala Kangsar Half Marathon 2025. Race ini istimewa sebab saya ke sini bukan sekadar nak berlari tapi nak buktikan sesuatu pada diri saya. Pukul 2 pagi ini, Kuala Kangsar masih lena. Hari ini hari Minggu. Tapi saya dah bersedia. Hotel bajet saya tak jauh dari starting line, tak payah nak risau logistik, tak perlu naik kereta. Saya cuma berjoging perlahan sebagai warm up. Suasana pagi buta di Kuala Kangsar ni memang tenang dan syahdu. Sampai saja di dataran pavilion, suasana dah meriah. Lampu terang menyuluh ruang. MC di pentas memainkan lagu-lagu rancak, menaikkan semangat yang dah pun sedia membara. Saya lihat sekeliling wajah-wajah penuh harapan dan tenaga. Ada yang sedang regang kaki dan tangan sambil senyum lebar. Ada yang gelak besar, bergurau dengan rakan-rakan seolah-olah tekanan pagi ini belum bermula. Ada yang mundar-mandir buat warm up, ada yang sibuk bergambar dan ya, barisan ketandas pun macam biasa panjang. Itu antara ritual penting. Kita semua tahu apa jadi kalau emergency menyerang di tengah jalan nanti. Masing-masing ada cara sendiri untuk bersedia. Ada yang datang dalam grup, ada yang berdua, ada yang penuh semangat dengan baju tim. Dan saya datang seorang. Latihan saya pun solo. Larian ini pun solo. Hidup pun banyaknya solo. Tapi saya tak mengeluh. Ini pilihan. Ini ruang saya. Ini waktu saya untuk buktikan sesuatu bukan pada sesiapa tapi pada diri sendiri. Saya teruskan warm up perlahan-lahan, tarik nafas dalam-dalam, minda cuba saya tenangkan, jantung saya fokuskan. Sebab pagi ini saya bukan sekadar nak habiskan 21 kilometer. Saya nak kejar satu impian. Sub 1:50 minit. Bukan untuk berlagak, tapi untuk bukti bahawa usaha tak pernah sia-sia. 15 minit sebelum jam 3 pagi, semua pelari dipanggil ke starting line. Ada taklimat ringkas tentang laluan, water station dan kawasan gelap. Tapi waktu tu, saya tak fokus sangat pada briefing. Dalam kepala cuma ada satu benda. Jangan terlalu perlahan di awal, tapi jangan pancit awal juga. Sambil-sambil, saya lihat muka runner-runner lain yang mungkin macam saya juga. Ada misi pagi ini, ada target pribadi yang nak dicapai, ada yang nak habiskan saja. Tapi semua berani mencuba. Berbanggalah dengan usaha anda. Tepat jam 3 pagi. Bunyi horn atau mungkin siren bergema. Larian bermula, semua bersemangat. Ada yang pecut macam 5 km race. Saya pula cuba meloloskan diri dari celah-celah crowd yang padat. Kilometer pertama saya, 5 minit 28 saat. 18 saat lebih perlahan dari target pace, 5:10. Kedengaran kecil, tapi sebenarnya berisiko. Sebab bila kita terlalu jauh dari target pace pada permulaan race, kita mungkin terpaksa kejar semula kemudiannya nanti dan itu akan makan banyak tenaga. Selepas 5 km, saya masih dalam fasa panaskan badan. HR belum pecah limit tapi cadence tinggi. Petanda saya cuba push dari awal. Stride belum maksimum sebab masih hati-hati. Apabila sudah 10 km berlari, segmen paling mantap, stride mengembang, cadence stabil. Saya dalam zon prestasi optimum. Pendek kata, 10 km pertama, saya mula capai rentak. Potong dan dipotong. Tapi saya rasa semakin stabil, nafas terkawal, kaki pun ringan, water station pun bagus. Laluan mostly jalan raya, ada bahagian gelap tapi tak sampai tahap bahaya.
marshal, abang polis, rela dan sukarelawan sangat membantu. Ada jurugambar yang senyum sambil pegang kamera, kita pun semangat nak senyum balik demi sekeping gambar yang cantik walau tengah pancit. Momentum diteruskan sehingga kilometer 15. Keadaan badan masih stabil, walaupun HR mula naik sedikit, tapi masih terkawal. Saya dah yakin, PB ada dalam tangan. Bersemangat lari seperti dalam latihan, saya perlu kekalkan cadence 175 ke atas dan stride at least 100 cm untuk dapat target pace. Tapi segalanya mula berubah di kilometer ke-16. Masuk kilometer 16, elevation mula main peranan. Laluan berbukit, naik jambatan, lalu kawasan sekitar Istana Iskandariah, Bukit Candan. Tak tinggi, tapi cukup untuk ganggu rentak larian. Pace drop, nafas makin berat, kaki mula terasa macam ada beban. Saya lihat beberapa runner lain mula berjalan. Dalam kepala saya pun mula muncul bisikan yang sama. Tapi saya ingat satu benda. Waktu latihan, saya selalu ulang-alik atas overpass yang naik turun. Ini lebih kurang sama saja, kata saya di dalam hati. Dan saya ulang satu ayat. When you're tired, remember why you started. Saya teruskan lari. Perlahan sikit tak apa, asalkan tak berhenti. Perjalanan menuju finishing line bukan sekadar tentang langkah demi langkah. Ia tentang perjuangan, satu pertempuran senyap yang berlaku dalam diam di dalam diri sendiri. Saat kaki semakin berat, nafas makin sempit, muncul suara-suara kecil yang cuba menjatuhkan semangat. Jalan je lah. Bukan naik podium pun. Bukan ada beza sangat pun kalau kau lari slow sikit. Dapat medal juga. Dapat t-shirt juga. Nak pulun sangat buat apa? Suara-suara yang cuba meyakinkan bahawa cukup sekadar sampai. Bahawa usaha lebih itu sia-sia. Tapi, di sinilah pertarungan sebenar bermula. Bukan antara engkau dengan pelari lain, tapi engkau dengan diri engkau sendiri. Kau kena pilih nak ikut suara yang senang atau lawan dan buktikan bahawa engkau bukan jenis yang mudah menyerah. Mental kena kuat, jiwa kena kental. Sebab finishing line tu bukan sekadar penamat larian, tapi simbol siapa diri engkau. Bila semua dalam badan kau kata berhenti, tapi hati engkau tetap kata teruskan. Walau bagaimanapun, saya sudah semakin jauh dari target pace. Bukit Candan, oh Bukit Candan. Kau memang terbaik, buat aku terbalik. Cadence masih stabil. Itu tanda saya lawan habis-habisan, tapi stride mengecil, menunjukkan otot kaki mula keletihan. Degupan jantung kekal di zon 5. Saya dah all out. Pace paling perlahan berlaku di kilometer 16, 18 dan 19, antara 5.17 hingga 5.42 per kilometer. Laluan akhir kembali rata. Saya kumpul sisa tenaga dan semangat. Saya cuba push walaupun tahu saya dah terlambat. Finish line, saya cross dengan masa rasmi. 1 jam 51 minit dan 58 saat. Oleh itu disahkan bahawa misi SAP 150 tak berjaya. Kecewa? Tidak sama sekali. Saya tahu saya dah buat yang terbaik dan saya tahu ini bukan penamat, ini baru permulaan untuk perjalanan yang lebih matang. Apa pengajarannya? Jangan ambil mudah bab elevation. Masukkan lebih banyak hill repeats dalam latihan. Tingkatkan daya tahan otot dan paru-paru. Tahniah kepada yang berjaya naik podium. Tahniah juga kepada yang DNF, DNS
yang terlepas cut-off time, anda tetap pemenang sebab anda berani mencabar diri. Sebelum berpisah, saya tinggalkan dengan kata-kata semangat untuk anda semua, terutama sekali sebagai peringatan penting untuk saya. You don't have to be the fastest runner. Just be the one who never stops trying. Ingatlah, kita bukan berlumba dengan orang lain. Kita berlumba dengan versi lama diri kita sendiri. Don't be afraid to fail. Be afraid of not trying. Kalau hari ini kita gagal, esok kita cuba lagi. Kerana yang terus mencuba, itulah juara sebenar. Saya Runner Tour, signing off. Sampai jumpa di larian seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen jika video ini beri anda semangat untuk terus berlari.